Kali ni kita cari bujuk di hutan belantara benua Selangor. Tibanya di lokasi, aku memulakan perjalanan sejauh 1 kilometer untuk masuk ke dalam. Kan, menyesal aku bawa road 6x6. Kalau aku tahu aku bawa road UL je, senang nak baling celah-celah tempat-tempat yang sempit ni. Tempat yang pertama ni tak ada sambutan, so kita orang sama lagi teruskan meranduk. Sebab itulah aku lagi suka mancing haruan. Sebab aku minat benda-benda yang ekstrim macam ni. Yang penting kena bawa seorang yang pakar lah hutan. Bau tak payah cerita lah geng. Dah macam bau lembu campur dengan kebau dah ni. Apa pendapat korang? Randuk punya randuk untuk jumpa spot macam ni. Berbaloi ke tak berbaloi? Tu dia. Dia punya gelombang. Dipendekkan cerita, yang bawa aku, dia orang dapat yang ni. Apa yang aku dapat pula? Korang tunggulah sampai habis video ni. Oi, kali hitam lah, macam haruan lah. Haruan. Aku dapat haruan je geng. Memang haruan suka kat aku lah rasanya. Aku pun tak lama sampai tengah hari je. So aku keluar dah daripada tempat ni. Kalau ada trip lagi, kita jumpa dalam next video, okay? Assalamualaikum.